kita bersama dengan Parti Pertirakan dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah, PAS diberi amanah melalui Dr. Ahmad Samsuri untuk menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Hal ini tidak mengembirakan. Hal ini mendatangkan cemburu. Hal ini membimbangkan. Maka dibuat macam-macam cerita untuk datangkan wajah-wajah bodoh kepada PAS dan PN. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke hari ini, sampai lah ni, Dr. Ahmad Samsuri masih lagi pengurusi PN. Saya pula bendahari. Tunggu ke, bagilah duit. Agak duit ku seorang tepuk lah kau. Kita akan bawa PN ni tuan-tuan. PN telah dilihat ada keupayaan untuk menjadi pemerintah pada pilihan raya akan datang. Maka PN dihentam. Macam-macam cerita direka, seboleh-boleh nak datangkan wajah buruk kepada PAS, PN untuk masa PAS jadi pengurusi. Itu yang sedang diusahakan oleh semua orang. Tuan-tuan sekalian, dengar janji saya. Pengurusi PN ini akan kekal masuk pilihan raya akan datang dan akan jadi pemimpin negara ini. Apa bagi? Apa tak semua pemimpin-pemimpin lain tu baik dia pak? Macam buat kawan cam tu. Apa berkata dia pak? Adakah layak? Semua telah ada rekod. Semua telah ada sejarah. Ada bukti kegagalan dan pencapaian masing-masing. Maka ada kudih semua dah. Yang tak ada kudih mengurusi PN lah ni. Maka orang cemburu. Orang marah, orang susah hati. Mau tak mau dia kena bagi jahanam. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah dalam kawalan kepimpinan PAS, bawah nasihat dan tunjuk ajar pada tuan guru, para alim ulama, para orang-orang lama dalam politik di Malaysia, PAS akan masuk pilihan raya di Johor, di Negeri Sembilan, di RU ke-16 nanti, memimpin Perikatan Nasional untuk memerintah Malaysia. Saya kurang-kurang menteri dalam negeri. Kurang-kurang. Tapi orang PAS tak pernah cakap macam tu. Orang PAS ni hampa letak di mana, kita duduk di situ. Tak izah bak kat saya. Jadilah Al-Murabitun. Murabitun ni tentera, para amilin. Diarahkan berada di sempadan, dia ada di sempadan. Diarahkan berada di medan, dia berada di medan. Diberi cuti, dia berada di rumah. Disuruh bekerja, dia pergi kerja. Disuruh rehat, dia rehat. Disuruh perang, dia akan perang. Semua ahli PAS, semua jentera PAS sekarang adalah Al-Murabitun PAS. Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jangan jadi pembidak catur. Kerja nak mengatok. Dia atok orang tu, dia atok orang ni lah, dia tak buat kerja apa. Dia tegak sana, dia tegak sini, dia cekak pinggang. Dia tak buat apa. Itu bukan amilin PAS. Itu orang lain. Tidak ada dalam buku cacatan kita. Tak ada dalam komus perjuangan kita. Orang yang suka mengatur orang, dia tak buat apa. Betul? Apa nyuruh atur aku? Aku atur hamba. Pemimpin akan menentukan dasar. Pemimpin akan menentukan strategi. Kita Al-Murabitun, kita amilin. Kita akan turut semua strategi itu. Pemimpin ni tuan-tuan duduk di atas, dia nampak luas. Nampak banyak ni semua. Kita duduk ramai-ramai itu nampak belakang ku ya. Lepas tu lidung dengan payung mula nak marah. Angkat sikit payung lah.
Sebab tu Tuan Guru, Presiden PAS, tiap-tiap tindakan yang diambil, tuan-tuan Tok Guru jadi wakil rakyat tahun 70-an, antara tokoh paling lama dalam Parlimen Malaysia. Ada budak-budak baru masuk politik 2-3 hari, baru jadi ceplos, baru dapat name tag hari. Main duk habaq kata Tok Guru tak betul. Pulau Tahang. Kawan dah 40 tahun lebih berada dalam kancah ini, dalam perjuangan ini, dalam medan ini. Dia tahulah kok mana nak pergi. Berdentum guruh di langit. Dia tahulah hujan ke tak. Malam ni hujan. Dia kenal orang. Dia kenal percakapan orang. Dia tahu orang ni nak pergi kok mana. Cakap lagu ni, dia nak pergi kok ni. Cakap lagu ni, dia nak pergi kok ni. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kurang pengalaman. Anda kena penting orang-orang lama. Orang-orang yang mendapat kebijaksanaan dalam medan ini. Baru mari bubun duk lembut lagi. Baru daftar jadi ahli parti. Piduk kata ke orang 5-60 tahun dalam perjuangan ini. Jumpa tuan-tuan tampak lagi. Kurang aja. Something tak kata gaya. Ilmu tak ada. Cakap yang berdegar-degar. Pengalaman cetek. Saya tak kata kat siapa-siapa. Siapa berasa ambil. Siapa kena nampak, kontulah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah.